Zahid ialah masih kluster mahkamah kes dia. Kalau Anwar dengan DAP ni kalah dengan orang yang ada kes mahkamah, tuan-tuan, mana nak letak muka Anwar ni Perdana Menteri, betul tak? Pengundi bukan Melayu yang dimomokkan oleh mereka dalam PH, dalam amanah dan sebagainya, PAN ni semua. Dia kata apa kepada orang-orang Cina? Dia kata dia takut-takutkan orang-orang Cina dengan orang India supaya jangan undi PAS. Di Johor pun sama. Hari ni di Johor, tuan-tuan, kempen DAP dan Barisan Nasional AMDA, itulah kempen dia. Dia kata jangan undi PN sebab nanti PAS jadi kerajaan. Lepas jadi kerajaan, ini tak bagus untuk orang bukan Melayu. Saya nak cakap macam ni pada mereka. Bila dia cakap macam itu, nombor satu, dia momok-momokkan PAS. Tapi saya nak tanya mereka ini, kalau mereka menolak rasuah, menolak salah guna kuasa, mereka tak perlu takut pada PAS, betul tak? In fact, mereka perlu sokong PAS. Sebab PAS mempunyai rekod rasuah yang paling sikit, betul tak? Atau tak ada langsung. Parti lain semua ada rekod rasuah yang banyak, betul? Besar-besar, tuan-tuan. Anwar Ibrahim, bila disebut pasal rasuah, dia lupa sebut pasal kes terung ajaib dekat Pulau Pinang, betul tak? Dia lupa. Pasal kawan dia ada 47 kes. Dia ingat ke lupa, tuan-tuan? Lupa juga. Memanjang lupa. Tapi bila orang lain punya kes rasuah, betul tak bang? Ini rasuah, ini salah guna kuasa, dia ingat. Kawan dia punya kes dengan DAP punya kes, dia lupa. Di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan. Sebab itu di sini ada live ni saya nak sebut kepada pengundi-pengundi di Johor dan Negeri Sembilan. Di Johor dan Negeri Sembilan, kerajaan lawan bersama kerajaan. Kita orang ketiga, betul? PH lawan BN, dua-dua kerajaan, betul tuan-tuan? Tak ada pembangkang kat situ. Dia ni cakap dia ni cakap macam ni. Padahal dia orang dalam kabinet yang menaikkan harga minyak kita, betul tak? Dia orang lah punya hal. Di Johor dia bergaduh sebab nak kuasa. AMDAP pula kata, di persekutuan lain, di Johor lain. Ada ke macam tu? Mana boleh macam tu? Bingai, betul? Gaduh-gaduh di negeri cium mulut di persekutuan. Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Itu lalang tu. Mana kita boleh undi parti lalang, tuan-tuan? Kita tak boleh undi parti lalang. Tadi saya dapat laporan. Saya kata dua-dua nak menang. Barisan Nasional nak maintain 40 kursi. Dia 15, dia target kursi-kursi Melayu. PH pun tak nak kalah. Anwar tak nak kalah. Malu muka dia sebab di Sabah itu hari PLN dia dah kalah banyak, betul? Dia menang kursi ke tak? Satu kursi aja dia menang. Itu pun bukannya orang PKR itu, si Jamal Lee tu, orang UMNO tu bertanding atas kursi PKR menang. DAP berapa kursi dapat di Sabah, tuan-tuan? Kosong, telur ayam. So kali ini kita buat PRN di Johor. Kalau Anwar Ibrahim dengan DAP dapat kursi lagi rendah daripada Zahid Hamidi, tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan? Malu ke tak malu? Mana malu muka nak letak, betul? Zahid ada kes mahkamah, tuan-tuan, betul tak? Zahid ni kluster mahkamah, kes dia belum selesai lagi. Dia minta discharge itu hari. Lepas tu majlis peguam tentang pergi mahkamah, kata tak boleh bagi lepas dan bebas ni. Dia masih ada kes mahkamah. Zahid ialah masih kluster mahkamah, kes dia. Kalau Anwar dengan DAP ni kalah dengan orang yang ada kes mahkamah, tuan-tuan, mana nak letak muka Anwar ni Perdana Menteri, betul tak? Sebab itu saya nak cakap pada Anwar Ibrahim dengan Anthony Loke. Kalau kamu kalah di Johor, dapat kursi lebih rendah daripada Zahid Hamidi, baik kamu terjun apa, tuan-tuan? Terjun ladang itu je lah. Malu muka. Macam mana Perdana Menteri dengan parti paling besar dalam kerajaan, iaitu DAP. Dia parti paling besar dalam kerajaan. Kita parti paling besar di negara ini, tapi kita bukan kerajaan.
parti paling besar dalam kerajaan DAP, dan Anwar sebagai Perdana Menteri tak boleh tarik undi di Johor. Kalah dengan Zahid yang ada 47 kes mahkamah. Malu muka dia. Itu yang dia kelang kabut, macam YB Salihin cakap tadi. Berucap pun tak tentu arah. Kejap ekonomi kukuh, kejap dalam krisis. Tak tentu arah, tuan-tuan. Anwar Ibrahim sekarang ni berucap pun serabut. Itu hari saya tengok berucap dia, rambut pun tak sikat, tuan-tuan. Itu hari koyak betul dia. Lepas tu dia suruh budak dia Jekom, anak-anak ayam Jekom ni, tuan-tuan, pergi bagi ucapan sampai panggil orang Cina sesat lah apa. Ni bila nak berhujah pasal ekonomi, dia suruh anak-anak ayam Jekom ni, tuan-tuan. Ini semua Anwar. Kalau bab ekonomi, Tok Sah suruhlah anak-anak ayam Jekom bertahan, betul? Kamu sendiri kena cakap. Ini rakyat tak percaya, tuan-tuan, pada dia. Itu yang dia kelam kabut. Ini menjadi masalah. Dan saya punya laporan yang saya dapat, kemungkinan di Johor ini UMNO, Barisan Nasional, AMDA mungkin dapat 20 lebih aja kursi, dan PH akan dapat 20 lebih kursi. PN selebihnya PN dapat. So sebab itu saya nak tanya tuan-tuan, katakanlah BN tak cukup kursi untuk membentuk kerajaan, dia dapat 25 aja kata. Dia perlukan 29 kursi untuk membentuk kerajaan di negeri Johor. Dia short 4. Tuan-tuan rasa dia akan bekerjasama dengan kita ke bekerjasama cium mulut balik dengan PH, tuan-tuan? Dia akan cium mulut balik dengan PH. Dia punya best friend tu. Sama macam di Negeri Sembilan. So sebab itu saya nak kata kepada orang-orang Melayu di Johor dan Negeri Sembilan, tak usah percayalah mereka ini. Bagi peluang kepada the third force dekat Negeri Sembilan dan Johor, iaitu kita, PAS dan Perikatan Nasional. Kan sebut Perikatan Nasional, ada orang tu nak pakai bendera kita pula, tuan-tuan. Saya tak tahu benda tu dah selesai ke belum? Belum. Tapi mengikut daripada ROS kata Watikah itu perlu disain oleh Pengerusi Perikatan Nasional lah, Dr. Samsuri. So sebab itu saya nak bagi cadangan kepada Bersatu. Kalau awak nak rujuk balik dalam tempoh 1 tahun nanti, kali ini jangan gaduh-gaduh sangat lah. Setuju, tuan-tuan? Saya nak cakap macam itulah. Sokong PAS dekat situ, bagi PAS peluang. Sebab kalau kecoh-kecoh di Johor dengan di Negeri Sembilan, nanti dia bertanding, kalau hilang deposit, malu, betul tak? Malu. Bila malu esok lagi susah untuk kita rujuk semula. Kau orang kata nanti dia degil dan sebagainya. So sebab mereka ni masih kawan-kawan kita. So itu yang saya nak bagi tahu. Tapi apa-apa pun di Selangor ini, tuan-tuan, kita kena tewaskan mereka, kita kena tukar kerajaan negeri Selangor ini. Parlimen tadi kita boleh dapat 13, dan DUN tadi kalau kita tidak pecah undi, UMNO original insya-Allah tak akan undi AMDAP, dan saya akan berada di luar pagar. Saya akan pergi cari-cari lagi orang UMNO original ni ramai. Itu hari lepas 1 tahun lebih kita berkempen, tuan-tuan, itu hari 14 pemimpin dah masuk PAS. Mereka dah ada keyakinan terhadap PAS kali ini, dan kita cari ramai lagi, tuan-tuan. InsyaAllah, kalau begitu kita boleh jayakan penyatuan ummah, dan kita boleh hapuskan rasuah di negara ini, dan kita jaga kebajikan rakyat. Itu 3 perkara yang kita buat. Dan sekarang ni Allah SWT bagi jalan untuk tuan-tuan dalam PAS untuk memimpin negara dan negeri ini, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, kita usahakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir!